Untuk episod kali ni, kami akan bawakan penonton ke lokasi menarik yang pastinya akan membuatkan penggemar makanan tradisional sangat-sangat teruja. Lokasi kali ni adalah kedai akok yang menjadi bualan ramai, iaitu Akok Belahat. Kuih tradisional yang popular di negeri Kelantan dan Terengganu ni biasanya hanya boleh didapati pada bulan puasa sahaja. Tapi sekarang tak perlu tunggu bulan Ramadan, korang boleh nikmati pada bila-bila masa sahaja. Kedai Akok Belahat ni bermula daripada usaha kecil Puan Rohani beberapa tahun yang lepas. Dan Alhamdulillah sampai ke hari ni, Akok Belahat masih wujud dan menjadi pilihan penggemar akok di luar sana. Sekarang, Akok Belahat bukan hanya diuruskan oleh Puan Rohani sahaja, tetapi semua ahli keluarga turut terlibat sama menjayakannya. Soho juga dulu mutabak diraja. Jalan di gapa dekat dengan mak pu. Apa yang mak mengusaha ke sini dulu mak permulaan sini lebih kurang dalam lebih kurang 30 tahun ada dah. Kedai ni bermulanya kedai akok ni beroperasi. Setiap hari, proses penyediaan bermula seawal 8.30 pagi. Penghasilan akok ni dilakukan mengikut keperluan harian bagi memastikan kualiti dan kesegaran setiap kuih tu sentiasa terjaga. Kalau untuk hari biasa gini, paling minimum lah kita lebih kurang dalam 900 butir. Paling kurang dalam sekitar tu lah 900 butir. Ada kuih pada tu tapi jaga-jaga sangat. Standard paling kurangnya dalam 900 butir. Dan lebih kurang dua basing. Maksimum waktu cuti ataupun kalau hujung minggu sekitar 800 ke 1000 butir. Hari cuti hujung minggu. Sebab orang waktu ada jenis orang jalan kan waktu tu. Cuti umum lebih kurang 2000 butir. Lebih kalau cuti umum. Sebab kita pernah usaha keliling Sekali lebih kurang 2000 butir. Dia 4 kali ganda, 5 kali ganda hari biasa. 3 kali ganda, 4 kali ganda. Waktu cuti umum, cuti di Pawali, Raya Cina, cuti sekolah, termasuk kok. Untuk pengetahuan semua, kedai ni beroperasi pada waktu-waktu tertentu bagi menyesuaikan dengan proses penyediaan yang memerlukan masa dan ketelitian. Kita start beroperasi setiap hari daripada pukul 8 kita start buat kerja dari kedai. Tapi kuih tak ada lagi. Ada setengah orang lalu nampak berasap berhenti, tak ada lagi. Tu biasa orang berhenti awal, kita akan maklum kata okey, nak sedap pukul 9 baru start ada kuih. Kau ada lah pukul 9. Biasanya kalau paling awal pukul 8.30, di antara 8.30 ke pukul 9, kuih tak masuk. Sebab kita hidup api tu, kita tengok kadang api dia juga kayu api. Kalau kayu api comel, kering molek, dia tak lama sangat. Kalau kena kayu api basah-basah, dia makin masuk sikit. Dalam setengah dia 40 minit, baru nak start ada kuih. Daripada pukul 9 sampai pukul paling awal, kita kira pukul 4 ke atas. Paling awal pukul 4 Jari-jari sekali pukul 3.30 lebih. Sebab air dekat-dekat ni dah kita tak sambung. Bila kita bakar pagi macam hari biasa gini kan, kita sampai waktu tengah banyak agak-agak sebadai ataupun 2 badai ni, biasanya kita akan estimate 2 badai kan lagi biasa. 2 badai penuh kita akan stop dalam pukul 11 12 lebih kurang gitu lah. Kalau orang duk berhenti beli duk luak kita bakar sikit. Tapi kan kebiasaannya kita akan berhenti tengah hari, dalam anggaran tengah hari. Kalau kata ke waktu Zuhur tu, betul lah orang mari, Pak Rajin belakang mari serepok, mari sekaligus habis dalam pukul 2 lebih. Dekat nak habis tu kita akan sambung. Bukan kata habis tu kita pakai habis dah. Kira waktu kita paling awal pukul 4 ke atas. Kadang-kadang pukul 6 ada penjara lah. Kebiasaan pukul 4.5 gitu lah. Kita akan sambung bila habis awal. Kecuali habis dalam pukul 3.30 dah kita stop. Kalau habis awal kita akan sambung pun sikit-sikit lah. Kita buat agak-agak ada 2-3 kali masuk nampak orang seluruh kita mati api. Sambutan terhadap Akok Belahat bukan sahaja datang daripada penduduk setempat tau. Ada juga pelanggan yang sanggup datang dari jauh semata-mata untuk mendapatkan kuih tradisional ni. Pengalaman kita dia daripada mulut customer ni. Dia kata hanya semata-mata nak mari sebab tengok dalam TikTok viral,
daripada luar negeri pada negeri Kelantan. Cuma kita tak ingat mana-mana sebab ramah sangat. Oyongnya mari kata kita mari saya datang daripada jauh semata-mata nak rasa kuih akak ni. Daripada Perak, belah utara, Kedah no. Ya mari semata-mata rasa kuih akak. Tapi bila kita tanya tahu mana kata tengok kita ramai mari dia orang beli orang ambil gambar orang pupuh ke. Permintaan akak belahak dari pelanggan sangat-sangat baik. Jadi, mereka mengambil keputusan untuk membuka cawangan kedua di lokasi yang berbeza supaya lebih ramai orang boleh cuba dan nikmati sendiri akak belahak. Untuk pembukaan cawangan kedua kita tu, kita bermula beroperasi pada tidak bulan berapa, tapi pastinya di Pawali tahun 2024. Lebih kurang setahun lebih lah. Dengan di Pawali lepas bermula situnya asal-asal situ kedai makan agak kedai tu kosong sebab orang tak sewa kan. Jadi adik mengusahakan sekarang ni dia jumpa kedai tu, dia kita tanya no betul lah kosong, baru kita tanya kira-kira boleh buat operasi situ. Jadi bermula situ kita buat renovate lah sikit lah ni, pada renovate sikit sebanyak sebab faktor kedai rendah mendengar kita asak ni bila rendah terkepul sangat. Kita buat slow dengan awal-awal tu kita buat warkel lah dalam gedung kawasan Jeli ni lah, tapi mula apa ni customer pula buat warkel ke orang-orang lain macam tempat kita sini lah. Kita sendiri tak pernah update pasal kuih ke apa melalui customer dan mereka ni kan apa ni media sosial lah ni kan. Cepat sangat tersebar benda-benda gini tu. Dulu kalau orang tanya kata lama dah, kata memang lama dah, ada setengah kata tak terasa. Kadang-kadang lalu nampak ramai-ramai orang yang nak tahu, orang terasa tu cawangan duanya sekarang ni adik bawah pada saya mengusahakan situ. Dia sekelami patut ada pekerja seorang. Jadi tak ada masalah. Lokasi dia kalau Google Map cawangan akak belahak cawangan 2. Tai akak belahak dalam Google Map tu dia akan naik 2. Akak belahak dengan akak belahak cawangan 2. Lokasi dianya di Kapur, di Bukit Kapur Lak Kota. Kalau daripada Petronas menghala ke Bukit Bunga sebelah kanan lepas pada turun bukit. Dan kalau daripada Bukit Bunga dia sebelah kiri selepas kedai basikal, lepas pada kedai papan Mama Store, lebih kurang 150 meter 200 meter gitulah. Bagi pelanggan yang ingin membuat pembelian dalam kuantiti yang banyak, perancangan awal amat penting bagi memastikan proses penyediaan berjalan dengan lancar. Kalau untuk pembelian yang banyak, melibatkan banyak puluh lah, kita kata kayak 30 ke atas, ramai customer tak tahu main ngejut. Kalau betul ada kuih tak ada masalah, kita okey lah. Tapi walaupun kita bagi, kita akan maklum lalu. Kalau nak selamat akan datang ke awal untuk tepuh. Kita lebih men-showcase tepuh untuk pembelian yang banyak. Sebab kadang-kadang ada kadang-kadang simbong hak jabat pakai hak orang reti, ada rajin berlaku betis sekaligus. Jadi nyanyong bila itu nak waktu masak dia pula lama, jadi makin masa. Jadi kita showcase untuk pembelian banyak buat tepuh awal. InsyaAllah mudah urusan. Mari pun tu ambil walaupun beratur panjang lah ke mana pun. Mari ayat nama sikit. 3 boleh biasa. Istimewa batunya paling lewat sejak 2 jam sebelum. Sokongan pelanggan sejak daripada awal penubuhan menjadi antara salah satu sebab kenapa mereka terus bersemangat untuk menghasilkan akak yang disukai ramai ni. Walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran, usaha ni tetap diteruskan. Sentiasa support kita dan juga sentiasa tiap kali lalu tu hak singgah tu kita ucapkan berbanyak terima kasih. Dia juga yalah kebanyakan tempat ada kekurangan kelebihan dia. Kadang-kadang kita buat kerja panah, orang nampak kita macam mungkin kita duk keruk gas api yang kata dah seri hodek. Okey kadang-kadang kena molek api sok keliling. Kita kadang-kadang buat kerja tak ada nak balik kat orang. Bahagian penjual ada, kadang-kadang kita tanya je khabar. Sebab ada je gapo ni pahit manis kata ada customer jadi tak kisah ada yang sebelum ni pun ada duk viral kata tak apalah tu ujian untuk kita jadi ada hak support. Terima kasih banyak pada hak ada terkurang pada kita sosong 10 jari minta maaf
Lama-lama ni ada tempat tak kena. Kita cuba betul hak mana itu. Buat korang yang tak pernah lagi cuba akok belahat, jangan lupa singgah di akok belahat yang terletak di Kampung Belahat, Jeli, Kelantan. Dekat sini bukan hanya ada akok je tau, korang boleh cuba kuih piana dan kuih beko yang juga sangat sedap.